Okey, jom kita bincang apa sebenarnya maksud jadi seorang guru yang inovatif. Macam mana kita nak sediakan pelajar untuk masa depan? Jawapannya ada pada konsep guru sentiasa inovasi. Maksudnya, guru sentiasa berubah ikut peredaran zaman untuk bantu pelajar berjaya. Matlamat akhirnya, lahirkan pelajar yang bukan je pandai tapi berdaya saing dan berakhlak mulia. Jadi, kenapa penting sangat inovasi ini untuk para guru? Jom kita rungkai. Ada 3 sebab utama: transformasi pendidikan, daya saing pelajar dan kualiti pengajaran. Pertama sekali, kita nak lahirkan pelajar yang serba boleh atau holistik orang kata. Kedua, untuk pastikan pelajar kita mampu bersaing, bukan setakat di Malaysia, tapi di peringkat global. Dan yang ketiga, ia tingkatkan kualiti PDP. Bila guru inovatif, pembelajaran jadi lebih efektif. Okey, so macam mana rupa guru inovatif ni dalam kelas? Apa ciri-ciri dia? Secara asasnya ada 4 ciri utama. Jom kita tengok satu persatu. Mereka ni sentiasa kreatif dan berfikiran kritis, selalu cari cara mengajar yang lebih baik. Mereka juga pakar dalam pedagogi moden, sentiasa up to date dengan teknik mengajar terkini. Dan yang penting, pandai guna teknologi untuk jadikan kelas lebih interaktif. Akhir sekali, mereka wujudkan suasana kelas yang selamat dan positif yang membina keyakinan pelajar. Tapi, macam mana semua ni nampak dalam kelas? Jom kita tengok satu contoh praktikal. Cabarannya, macam mana nak tahu semua pelajar faham serentak dalam satu masa? Penyelesaiannya, guna je papan putih mini, mudah, murah dan sangat berkesan. Dengan cara ni, guru boleh nampak terus siapa yang tak faham dan siapa yang perlukan bantuan. Boleh juga buat projek yang seronok. Ini boleh naikkan minat dan keyakinan diri pelajar. Jadi, poin utamanya, guru inovatif inilah sebenarnya tonggak utama sistem pendidikan kita. Peranan mereka ni memang besar, selari sangat dengan slogan Guru Pembina Generasi. Merekalah yang betul-betul menghidupkan slogan ni setiap hari dalam setiap kelas. Jadi persoalannya, apakah langkah inovatif pertama yang akan anda mulakan?